Okey, kita ada komen daripada saudara kita. 2-3 orang SA kata gearbox akan problem sebab dalam D bila auto hold. Confuse. Okey, jangan confuse bang Bila kita gunakan auto hold, persoalan-persoalan yang bermain dalam pemikiran kita selama ni semuanya dah dipikir dulu oleh jurutera, engineer yang buat kereta ataupun buat sistem auto hold ni. Auto hold ni bukan pada Chery saja. Sebenarnya dah banyak kereta gunakan auto hold dan dah lama pun auto hold ni diciptakan. Bila sistem, okey, kena faham bila once kita gunakan auto hold, ketika kita brake dan gear masih dekat D, kita boleh lepas brake. Bukan seperti kereta-kereta dulu tau. Dulu kalau kita dekat traffic light kan, kita tak nak tukar gear kat D, dekat neutral. So kita pijak aja kaki kita dekat brake, biar sampailah traffic light hijau, and then kita lepas dan kita jalan. Ya, kalau dulu betul, kita kena neutralkan gear sebaik-baiknya ketika berada di traffic light. Namun untuk teknologi-teknologi yang terkini, memang diciptakan auto hold ni untuk memberikan orang kata kelebihan pada pemanduan kita. Yang mana bila kita auto hold, kita tak perlu tukar gear kepada neutral lagi guys jadi tak perlulah dah pakai auto hold nak pergi neutral lagi. Jangan. Dah pakai auto hold, biar je gear tu dekat D. Kenapa? Jangan risau. Jangan ingat gear tu bila dekat D, gear tu macam kereta dulu-dulu. Tak. Once bila kita gunakan auto hold, sistem auto hold berfungsi saja, walaupun gear kita dekat D, tapi kita punya clutch disengage, ketika tu tidak bersambung. Okey, clutch kita release. Maksudnya dia tiada beban. Bukan gear tu dekat D nak jalan tak. So dia release clutch tu. Once kita pijak saja minyak, clutch akan sambung balik, akan engage balik. Then terus jalan. So tak perlu risau tak perlu risau kata nanti akan gearbox problem sebab gear dekat D, auto hold berfungsi. So ibaratnya memberikan stres pada gearbox tu. Tak sistem ketika kita gunakan auto hold, ketika auto hold berfungsi, gear bukan gear, clutch disengage, clutch tidak bersambung. Once kita pijak minyak, dia sambung balik dan jalan. Okay, so harap menjawab soalan segala confuse. Sebab